Doktor, umur saya 62 tahun, perut boroi. Kenapa adik saya makin kecil? Okey, ini soalan yang sangat baik. Tak dinafikan, bila umur makin meningkat, terutamanya di kalangan lelaki ataupun yang lepas kahwin, banyak perut mereka makin boroi ataupun makin gemuk lah. Ataupun ramai yang perasan dia punya adik saiz makin mengecil. Kenapa jadi macam ni? Sebenarnya kena faham dulu, kenapa terjadi boroi. Lemak berkumpul di kawasan perut lah. Lemak akan berkumpul antara tempat-tempat yang awal lemak akan berkumpul bila berat naik adalah muka dan juga perut. Sebab tu bila kita perasan, perut akan boroi dulu bila berat naik. Jadi bila lemak berkumpul di kawasan perut, terutamanya di kawasan pusat dan juga di kawasan pangkal zakar, ini akan menyebabkan saiz ataupun adik anda akan tenggelam. Kajian menunjukkan bila lelaki tu buncit, adik anda akan hilang saiz sebanyak 1 ke 3 cm. So agak banyak 1 ke 3 cm. Tapi apa yang saya nak stresskan lagi di sini sebenarnya memang salah satu yang kita risau saiz tu makin mengecil, tapi yang lebih kita risau adalah apa maksud di sebalik perut boroi tu. Sebenarnya bila perut boroi bermaksud berat kita naik lah, dan berat kita naik bermaksud kita punya kolesterol naik dan mungkin ada risiko kepada tekanan darah tinggi naik dan masalah lain seperti kencing manis. Dan ini semua akan bawa kepada masalah kesihatan lelaki seperti kacau ketegangan dan juga kacau testosteron level. Jadi kat sini saya ingin nasihatkan supaya first thing first, kena cuba turunkan berat dulu. Berat anda turun, perut makin kempis, dah tak boroi. First thing anda akan perasan adik punya saiz akan makin meningkat dan anda akan rasa makin cergas, makin sihat. Definitely kolesterol, darah tinggi, gula akan terjaga dan ultimately anda punya kesihatan lelaki akan lebih terjaga.